Setiap kali travel kan, Kak Yati memang tak suka makan dekat tempat turis. Sebabnya kita nak juga rasa apa yang local people makan. So, first kedai Kak Yati try adalah Lanzhou Beef. Yang ini adalah halal restaurant. Kalau ke sini kan, Kak Yati galakkan korang bawa lah translator yang gadget tu. Senang untuk berkomunikasi. Mostly sini pakai cash ataupun Alipay. So, credit card macam tak laku sangat. Kita order je kat depan, tapi mata aku tertarik dekat budak yang jadi cashier ni, lawa berdoa. Kita orang ingatkan kecil tau. Aku ambil lah macam-macam. Sekali sampai mak I besar dulang. Tempat duduk makan dia simple je. So kita boleh nampak orang yang masak dekat belakang. Kak Yati tak malu, aku datang je record kat situ. Yang ni kira macam appetizer. Rasa dia masam, pedas. Indonesia panggil gurih kan, crunchy gila kacang tu, sedap weh. Bagai jenis etnik punya masakan ada dekat sini, kena try. Kak Yati minum tu bukan soya ya, rasa dia macam Bali, pelik betul. Semua dah lapar, kelang kabut nak makan. Dan anak Kak Yati ni memang favourite sangat-sangat Chinese food. Setiap kali lah order mi tarik korang, ini behind the scene macam mana dia sediakan. Selain tu ada je nasi kat sini. Diorang takut tau tengok kita orang order sebab banyak sangat. Mi-nya kenyal-kenyal tau, padat. Memang tak sama lah. Kak Yati pernah try satu dekat pavilion yang makanan Chinese Muslim food tu berbeza dengan yang ada kat sini. Tak adalah macam makanan berbija-bijan. Aku tak tahulah korang makan apa berbija-bijan tu. Yang ni mi Kak Yati rasa pedas kenyal dan kena try dia punya dumpling. Super sedap ya. Kak Yati rasa nak repeat lagi lah kedai ni sebab dumpling dia tu yang memikat hati sangat-sangat ni. Cuma masalah Kak Yati lah ya, struggle betul nak mencari sudut garpu kat sini. Yes, favourite kita orang dah sampai. Sumpah sedap berdoa. Ni pedas ya. Yang daging tu. Aku minta sup tahu dengan sayur. Kau tengok sedulang. Tak ada sudut garpu. Aku konon-konon lah pandai makan chopstick tu. Memang menggelupur. Tapi kan sebab dah lapar kan, aku cuba jugalah makan. Rasa dia sedikit macam mi mamak. Tapi mi mamak kita boleh rasa mamak dia. Yang ini more to Chinese punya flavour lah. Kak Yati memang request nak cakap dengan dia yang pedas. Kita makan dengan appetizer dia bagi tadi tu. Ini pucuk. Sup dia tadi tu sebenarnya makan last lah. So Kak Yati enjoy dia punya appetizer dulu. Kak Yati cukup minat kacang. Nak kena beli ni kacang. Dia rangup betul. Mi ni pula dia kenyal, padat. Dia bukan macam mi goreng kita. Totally berbeza. Kalau selai-selai tu tebal betul. Abang Hedi makan yang berkuah. Dia makan dengan dumpling. Dumpling pula ada dua jenis ni. Mutton ada. Yang beef pun ada. Yang ke Beijing kena try kedai ni.